Kita tak terlepas daripada mana-mana ujian. Kita manusia lah tuan-tuan. Ada orang kata takkanlah tak ada masalah. Betul? Semua orang ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau benda ni dah sempurna, ada je benda lain yang kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ujian itu menyebabkan kita akan kembali kepada Allah. Sebab itu kadang-kadang kenapa mesti ada ujian, kenapa kadang-kadang mesti ada tekanan? Kerana Allah nak kita kembali kepada Dia. Percayalah, seseorang itu bila ada sesuatu yang dia inginkan, maka solat dia akan lebih khusyuk, doa dia akan lebih panjang, tangisan air mata tuan-tuan di hadapan Allah akan lebih lama. Sebab itu tuan-tuan, masalah, ujian, dugaan itu bukan nak kita jauh daripada Allah, bukan mahu kita lupakan Allah, tapi nak menjadikan kita lebih dekat kepada Dia. Moga Allah menjawab segala tuan-tuan apa yang kita inginkan. Allah bukakan hikmahnya dengan segera dan Allah berikan kepada kita sesuatu yang terbaik.